Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Alias. Dalam video kali ini, Cikgu ingin berkongsi dengan para pelajar tentang kebiasaan-kebiasaan yang pelajar biasa lakukan ketika menulis karangan bahagian B. Dan kebiasaan ini merugikan serta menjejaskan pelajar untuk mendapat markah cemerlang. Kebiasaan yang pertama, pelajar terbiasa menulis frasa yang sama berulang-ulang di dalam perenggan isi yang pertama, isi kedua dan isi ketiga. Contohnya, pelajar menulis frasa hal ini dikatakan demikian kerana. Dan dalam perenggan kedua pun guna frasa yang sama. Dalam perenggan yang ketiga pun berulang lagi frasa yang sama, iaitu hal ini dikatakan demikian kerana. Sebenarnya, pelajar-pelajar sepatutnya mempelbagaikan frasa supaya tidak berulang berkali-kali. Ada contoh-contoh yang lain yang boleh digunakan. Contohnya, keadaan ini terjadi kerana, situasi ini berlaku kerana, perkara ini berpunca daripada, keadaan ini tercetus kerana, fenomena ini sering dikaitkan dengan. Jadi ada banyak pilihan yang lain selain daripada menggunakan hal ini dikatakan demikian kerana. Yang kedua, kebiasaan menggunakan perkataan yang sama dalam perenggan-perenggan isi. Ada pelajar yang apabila menulis ayat contoh, memulakan ayat dengan perkataan contohnya. Kemudian dalam perenggan yang berikutnya juga contohnya dan contohnya. Jadi apa salahnya kalau pelajar mempelbagaikan penggunaan perkataan tersebut? Mungkin dalam perenggan pertama guna perkataan contohnya. Dalam perenggan kedua guna perkataan misalnya. Dalam perenggan yang ketiga guna perkataan tamsilnya. Okey, baik. Kebiasaan yang ketiga. Masih ada pelajar yang apabila mengaplikasikan penggunaan peribahasa dalam perenggan, pelajar terbiasa memulakan ayat dengan perkataan bak kata peribahasa, bak kata pepatah Melayu. Jadi ini kebiasaan yang merugikan. Sepatutnya pelajar memasukkan peribahasa secara sisipan di dalam ayat. Contoh, ini contoh yang pelajar biasa lakukan dan tidak patut diteruskan. Ibu bapa mestilah memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anak. Titik. Kemudian ayat baharu, bak kata peribahasa bagi menatang minyak yang penuh. Jadi ini ialah contoh yang tidak patut dilakukan dan diteruskan. Sepatutnya pelajar menulis seperti ini. Ibu bapa mestilah memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anak bagi menatang minyak yang penuh. Jadi pelajar menulis ayat penyata dan ayat peribahasa itu dalam ayat yang sama. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang lain.